Hari ini bukan sahaja sekadar sebuah majlis, tetapi kita sama-sama meraihkan satu perjalanan merentas masa dan melewati kudrat tenaga kepada lebih 1,600 penerima. Tahniah ya. Dari 1949, usia kami menginjak ke 75 tahun kini. Pada usia ini, kami sedar tenaga warga kerjalah aset utama TNB. Bukan jentera, bukan bangunan, bukan empangan, malah bukan juga tiang-tiang besi yang dipasak ke bumi. Bukan mudah menggalas amanah besar untuk menyinari kehidupan. Selama 75 tahun jua, Tenaga Nasional Berhad telah menjadi penggerak kemajuan dengan menyediakan bekalan tenaga elektrik yang berdaya harap kepada komuniti, industri dan perniagaan, seterusnya membentuk lanskip pembangunan Malaysia. Kami tahu setia kami tidak bertepuk sebelah tangan. Budaya TNB itu sendiri lahir daripada sebuah kesetiaan. Andalah tangan dan kaki kami, telinga dan mata kami, serta suara dan semangat kami untuk terus berjasa kepada tanah air yang kita cintai. Tatkala zaman berubah, kami kekal menyemai kesetiaan dari dalaman. Masa berganti masa, era bersilih fasa, kami tekad memupuk kesetiaan dari akar umbi. Selama itu juga, kami setia menjadi wadah untuk anda menyumbang bakti, mencari rezeki, menimba ilmu dan membina komuniti. Pengiktirafan yang kami terima semuanya terhasil daripada dedikasi, kesungguhan dan pengorbanan anda semua. Maka demi warga kerjalah kami dahulukan kebajikan keluarga besar Tenaga Nasional Berhad pada tempat paling tinggi. Harapan kami, mohon diteruskan legasi mereka yang diraihkan hari ini. Mereka yang gigih menyumbang bakti sebelum-sebelum ini dan juga mereka yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kami. Sumbangan-sumbangan mereka ini akan terus terpahat di sanubari untuk 75 tahun lagi. Demi warga TNB, setia kami berpaksi di sini. Demi TNB, setia selamanya. Perjalanan yang mematangkan, yang menguji fizikal dan mental, dan yang menemukan kita dengan insan-insan yang hari ini lebih dari sekadar seorang kawan. Perjalanan jatuh bangun yang penuh suka duka, susah senang dan pahit manis yang tersendiri. Macam-macam dah kita lalui. Mengimbau cabaran yang kita hadapi,
kejayaan yang kita raih dan ikatan yang kita telah jalinkan, setiap daripada tuan-tuan di sini adalah intan belian yang sinarnya menyelarkan nama TNB. Apakah yang mengubah insan biasa menjadi luar biasa? Adakah kerana organisasi di mana mereka bekerja? Atau persekitaran dan jati diri yang dibentuk dari lahiriah? Jawapannya hampir pasti adalah organisasi di mana mereka mencurah keringat, memberi khidmat tanpa syarat. Persekitaran yang positif, budaya yang sihat dan dorongan yang baik menukar insan biasa menjadi luar biasa. Sama seperti terhasilnya intan berlian di tekanan dan haba yang tinggi, memerlukan berjuta-juta tahun untuk terzahir di kerak bumi. Apa yang paling luar biasa ialah kesetiaan yang tidak boleh dijual beli. Kerana daripada setia ini akan terbit kasih sayang dan kecintaan yang abadi. Kasih sayang yang hanya akan padam saat dijemput kembali kepada Sang Pencipta. Anda kepada TNB ibarat permata berlian yang tiada tolok bandingnya. Luar biasa sinarnya. Terima kasih yang tidak terhingga kerana terus setia di sisi. Tidak akan pernah cukup sanjungan penghargaan walau diulang beribu kali. Setiap anda yang bakal naik ke pentas hari ini, setiap satunya adalah insan luar biasa yang terlalu istimewa kepada TNB. Setiamu menjadi obor yang menerangi seluruh organisasi dari dulu hingga kini. Setiamu menjadi obor yang menerangi seluruh organisasi dari dulu hingga kini. Cukuplah sekali kami ucapkan, setiamu luar biasa. Demimu TNB, setia selamanya. Semoga mereka juga akan terus memberi khidmat tanpa syarat dan kekal setia berbakti mempertahankan kredibiliti TNB untuk 75 tahun lagi. Walaupun ini adalah LSA terakhir saya sebagai CEO TNB, semangat saya tetap membara untuk melihat TNB terus maju di persada antarabangsa. TNB sentiasa di hati dan ini bukanlah selamat tinggal tetapi jumpa lagi. Demimu TNB, setia selamanya.